Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube guys. Lagi berapa hari je nak raya dah guys. Hari ni aku nak bawa kereta aku pergi tukar brake pad. Tapi nak cek brake pad yang tak banyak abuk memang tak ada untuk produk Azhar. Terpaksa lah tukar juga walaupun aku dah pakai rim warna putih ni kan. Tapi dah kena kerap lah basuh kereta aku lepas ni. Jadi hari ni aku nak bawa lah pergi tukar brake pad. Ni servis tu sebab hasil lagi jauh, ada lagi 3000 km. Situ baru 105. Jauh lagi kan. Jadi kita tukar brake pad tu lah yang penting. Nak pakai raya kan. Kita nak pakai raya ni kenalah tukar dulu apa yang patut. Kalau depan ni, barang recon ni asyik lah. Esok lagi apa yang lepek dah kau. Sampai dah. Panas. Dia stok okey lagi? Okey. Ini tu yang lama. Ni yang lama, ni baru. Repair. Betul lah dia cakap. Aku kalau Cina cakap kena tanya cakap brake dan repair aku lah. Tak apa saya aku tukar. Brake aku tukar dekat Alza tu 5,000. Lepas tu tiba-tiba rotek dengan Pam. Pam dia, Pam. Okey. Tengok. Kalau aku tak tukar tadi brake tu dah confirm dah makan dis. Confirm dah makan dis nanti. Dan nipis gila brake pad tu. Alhamdulillah dah tukar. Dah selamat lah. Brake pad tu aku beli harga RM80 Trestor. Jenama Trestor. Jenama Trestor. Nanti aku tunjuk kotak apa brake apa yang aku pakai kan. Tadi lupa nak tunjuk. Brake Trestor. Jenama Trestor. Boleh lah. Bandit pun tak ada, nama lain tak ada. Nama tu jadi untuk Azhar ni kan. Dia kat kotak tu ada tulis Toyota punya. Azhar ni dia sebenarnya daripada Toyota kan. Toyota Sate. Jadi dia banyak pakai barang Toyota. Boleh beli pakai barang Toyota lah. Jadi alhamdulillah dah selesai tukar brake pad untuk raya ni. Nak jalan raya kena brake pad kena bagus lah. Brake tu kena bagus kan. Alhamdulillah semua dah okey. Jadi selamat menyambut hari raya nanti insyaAllah. Selamat masing-masing. Selamat menyambut hari raya Aidilfitri. Kita jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Jangan lupa tekan butang subscribe, support guys. Okay, bye. Okay, aku pakai jenama ni lah, Trestor brake ni. Tapi ini dia banyak abuk sikit lah. Kedai spare part member aku kata dia banyak abuk sikit. Tapi tak ada pilihan lain tadi, aku terpaksa juga beli. Dia mesti kena ada tulis ni Toyota Vios, Toyota Yaris.
Memang khas untuk Azhar. Boleh pakai untuk Azhar. Dia ada 2 jenis. Kena beli yang Toyota Vios, Toyota Yaris. Pakai nama Trestor ni lah. Ni tadi aku lupa nak tunjuk. Baru kan, ini yang lama ni lah. Betapa nipis ni lah kan. Nampak? Nipis gila lah. Gila lah. Sebaik tak habis lagi kan. Kalau habis dia makan disk lah. Dah satu hal lagi disk nak tukar. Okay, tu je lah. Tunjuk. Terlupa nak tunjuk. Masa tu dia timbang besi je. Tu besi buruk. Kan. Tadi lupa nak tunjuk. Bila baru buka tu kan. Sebab member tadi aku pun datang, dia nak balik dah. Dah waktu buka puasa memang tutup awal kan. Jadi sampai sini je lah video. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.